Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya pembinaan bangunan Mahat-Tahfiz Al-Quran Darut Taqwa kini telah pun disiapkan dengan kira-kira seluas 10,400 kaki persegi dengan kos 1.3 juta ringgit. Bangunan ini telah disiapkan pada 15 Mac tahun 2025 dengan bekalan elektrik dan juga bekalan air. Kini, Mahat-Tahfiz Al-Quran Darut Taqwa telah pun memulakan pengajian Al-Quran untuk kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun pada 17 September 2025 yang lalu, di mana sambutan daripada ibu bapa sangat menggalakkan. Pada masa ini, Mahat-Tahfiz Al-Quran Darut Taqwa mempunyai 3 kelas dengan jumlah keseluruhan pelajarnya 80 orang dan mempunyai 3 orang guru berpengalaman dalam bidang tahfiz dan pengajian Islam. Sehubungan dengan ini, pihak Mahat-Tahfiz Al-Quran bercadang memulakan kelas pengajian Mahat-Tahfiz ini dengan pengambilan pelajar baru pada awal tahun 2026. Kelas pengajian ini akan bermula pada pukul 2.30 petang sehingga 5.30 petang, iaitu selepas sesi pengajian sekolah tamat. Pihak kami juga memberikan peluang kepada pelajar yang dekat untuk berulang-alik, dan bagi pelajar yang jauh boleh menetap di asrama yang telah kami sediakan. Oleh itu, bagi ibu bapa yang berminat untuk mendaftar anak ke sini, bolehlah mesej kepada nombor yang tertera di bawah ataupun boleh pergi kepada laman web rasmi kami yang akan disediakan di bawah. InsyaAllah. Sekian itu sahaja daripada pihak kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.